Hari ni kita akan bermain game Thief Puzzle. Hari ni kita curi si punya orang tu bag ni. Okey, mari kita ambil. Dapat bagnya. Mana bagku? Okey, sambung lagi. Level kedua. Kita kita curi bag. Bag apa Bag lupa. Yes, dapat ambil. Bye bye. Saya balik dulu. Bye bye. Level ketiga. Kita sedang ambil makanan. Okey, ambil. Okey, dapat juri makanan. Bye bye. Level keempat. Kita suruh kita ambil. Okey, kita ambil. Salah ambil. Woi, orang tu cakap, "Woi, kenapa nak ambil beg aku Aduh, ampun. Maafkan saya." Okey, kita cuba lagi. Bye bye. Wah, dapat banyak duit. Alah, ada baju je. Ya Allah, mana duitnya? Okey, level kelima. Kita suruh kita ambil duit si pencuri ni. Kita tangkap. Aduh. Jom, polis cakap. Jom, bawa ke penjara. Dapat banyak duit. Level ke-6. Kita ambil mutiara. Bye bye. Okey, lepas tu pergi level seterusnya. Level ke-7. Pintu kau dah dikunci. Bagi balik kunci tu. Okey, mari kita ambil kunci ni. Kepung. Pada muka. Itulah siapa nak kunci lagi pintu ni. Okey. Level ke-8 kita ambil belian. Itu dah macam diamond. Kita buat sampai level 10. Tanya. Level ke-9 kita suruh mencuri harta karun. Yang ni ke? Ya Allah, kena TNT. Yo. Okey, kita cuba lagi. Orang tu nangis. Harta karunku. Okey, level ke-10 kita suruh ambil kunci dekat polis. Okey, ada hati-hati. Dapat bebas. Yeay, berjaya.